Owner kelang kabut dah. Walaupun hari ni hari Jumaat, Abang Giro tetap on juga untuk hantar satu motor 450 NK ke Langkawi. Ni owner daripada Langkawi, dia datang naik ferry turun Kuala Kedah. Abang Giro drop motor dia kat Kuala Kedah. Sekali dia akan ambil motor dia, naik Roro balik Langkawi. Walaupun hari agak hujan sikit, kita tetap on juga. Sini tak hujan lah. Tadi dalam on the way tu hujan. Jadi dia licin sikit lah. Kena hati-hati lah. Leh. Orang Langkawi yang nak ambil motor. Ni tak ikut noh. Owner turun ferry lah. Ha? Dah. Dia turun ferry dari Langkawi. Dia ambil lagi, ni naik Roro balik apa? Roro balik ya. Oh, mentak je. Oh, mentak dia. Dah sah ambil barang. Ada orang nak ambil motor. Okay, jadi bagi dah sampai dekat ferry dah sampai dekat JT Kuala Kedah. Kuala Kedah ke Langkawi lah. Tunggu owner mai. Kadang pun hujan sikit. Lagi owner nak radah hujan untuk ke Kuala Palih pula. Kan? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah dia. Cuti lah ni. Lalu-lalu kot. Cuti lah ni. Cuti lah. First time tengok depan-depan. Tak bisa tengok. Tengok dalam video lah. Penting lah juga. Ni banyak kau dah ambil motor besar-besar tu XSL. Ni double dah. Dia pakai lama-lama model letih ni. Yalah, ngam lah. XSL. Kat ni ada pakai keras.